untuk huruf ba, asas dia adalah bentuk huruf ba diwani Turki yang biasa tu. Asalnya lah macam ni. Okey, asalnya macam ni. Ba diwani yang biasa, diwani Osmani tu ataupun diwani Humayuni tu, dia pendek je, bawah dia ada 2 titik. Bentuk dia pun sama, cuma pendek. Okey, dalam ni pun 2. Ini asas dia lah. Tapi bila kita masuk ke diwani jari, better kita besarkan, guna konsep yang sama. Daripada tegak, lepas tu condong sikit, sini sama, lepas tu tegak balik. Konsep sama, cuma kita besarkan dia, mungkin 3 ke 4 titik. Andai kata 3, okay. 3 pun nampak kecil lagi kan, kita pakai 4. Konsep dia sama, cuma dipanjangkan bahagian ni. Sini betul-betul menegak. Nampak, sini pun betul-betul menegak.